pemain yang terlalu statik agar prestasi dapat diperbaiki. Selepas ketinggalan 1-0, Malaysia bermain terlalu berhati-hati, sedangkan pasukan memerlukan gol. Fullback kurang membantu serangan, tempoh permainan menjadi perlahan. Ini mencerminkan mentaliti yang masih takut mengambil risiko dalam situasi tertekan. Jurulatih perlu menyediakan plan B yang jelas apabila ketinggalan dan pemain senior digalakkan tampil memimpin dan berani mengambil risiko. Secara keseluruhan, pasukan harus membina mentaliti menyerang walaupun di bawah tekanan. Perlu difahami, Hakimi Azim baru kehilangan ayahnya. Situasi ini memberi kesan emosi besar kepada mana-mana pemain profesional. Prestasi yang kurang menonjol tidak wajar dijadikan sasaran kritikan keras. Pengurusan pasukan perlu menyediakan sokongan psikologi bagi Hakimi Azim, manakala jurulatih harus menguruskan minit permainan dengan lebih berhemah. Peminat pula digalakkan memberikan sokongan, bukannya tekanan berlebihan.